Bila wanita bertanya, muslimah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sebab seorang wanita itu masuk ke dalam neraka?" Lalu Rasul menjawab, iaitu mereka menyakiti hati suaminya dengan lidah mereka dan mereka tidak mensyukuri suaminya. Kemudian yang ketiga Nabi sebut, seseorang wanita itu apabila dia tidak menyukai sesuatu terhadap suaminya, dia boleh melupakan segala kebaikan suami. Minta maaflah kalau saya sebut tentang wanita je, nanti kita sebut pasal lelaki juga. Sebab dulu saya kerja perunding cara rumah tangga masa di JAKIM, di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan dulu. Saya perhatikan hadis Nabi ini memang betul, memang benar. Dan saya melihat bagaimana wanita yang tabah, yang kuat, lalu diuji oleh Allah, lalu dia mengeluarkan kata-kata yang sangat merugikan diri sendiri. Contoh, wanita datang, "Ustazah, saya menderita dengan suami saya 30 tahun. Hidup saya menderita. Saya dah tak boleh tahan dah. Kalau Ustazah tahu cerita saya, cerita panjang-panjang. Saya pun tak larat nak dengar juga." Kemudian saya tanya dia, "Puan, minta maaf Puan, Ustazah kena dengar. Cerita saya bermula daripada tahun pertama saya nikah lagi." Kadang orang nak cerita masalah, dia nak flashback balik tu jauh. Dia nak suruh kita faham betapa dia menderita. Kemudian saya akan tanya beberapa soalan. Minta maaf Puan kalau soalan ni macam lain sikit, lari daripada topik Puan. Suami Puan pernah tak ajak Puan pergi makan kat kedai makan? Pernah. Suami Puan pernah tak bagi duit belanja? Adalah. Suami pernah belikan baju? Ada. Pernah tak bawa pergi jalan-jalan? Ada. Pernah tak bawa balik kopi pisang? Banyaklah. Lepas tu saya tanya, "Puan, tadi Puan cakap menderita sepanjang 30 tahun. Macam tak pernah langsung ada bahagia. Macam tak ada kebaikan langsung. Macam hari-hari tu buruk-buruk." Tak adalah macam tu Ustazah, ibarat saja tadi tu. Jadi saya kata, bahaya Puan. Ini hadis Nabi sebut, di antara ciri-ciri wanita neraka, ahli neraka, wanita dicampakkan ke dalam neraka apabila dia tak suka tentang suaminya, lalu dia melupakan segala kebaikan suaminya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tidak mempunyai ciri-ciri wanita ahli neraka tersebut. Amin ya rabbal alamin.